tanah Rezat Melayu ni banyak dah dikuasai China. Jadi takkan orang Melayu asyik nak jual tanah aja. Sampai bila kita nak jadi macai orang? Jadi bangkitlah orang Melayu. Tak boleh tidur lagi. Ni masa kita kena bangun dah bersatu. Dan tanah kita takkan nak dirampas oleh bangsa asing. Kita kena sedar diri kita sikit. Bangun. Saya sedih sangat bila saya pergi mana-mana, bila time nak hantar memorandum ke apa, orang kita ni tak nak datang berkumpul ramai-ramai. Tapi kalau dekat WhatsApp tu kan main lagi. Bila grup-grup ni kami NGO bersatu turun padang, sama-samalah menyokong. Jangan biar NGO je ke depan, tak ada support daripada yang ada. Bangun orang Melayu, bangkit. Kita sudah tidak mempunyai kepercayaan penuh lagi kepada kerajaan, sama ada kerajaan di peringkat negeri-negeri dan juga polisi di peringkat pusat, dan juga sebahagian daripada anggota ataupun penjawat awam yang tidak melaksanakan tanggungjawab secara penuh tanggungjawab. Kerana saya nak sebut satu contoh saja kes sebagaimana apa yang telah berlaku di Selangor. Ini di Selangor saja. Kita banyak lagi negeri-negeri yang melibatkan tanah Reserve Melayu, iaitu berlaku di Skincan, di kampung Nakhoda Nelayan, Nakhoda Omar, yang maknanya telah diduduki berpuluh-puluh tahun oleh orang Cina, yang akhirnya mereka nak convertkan tanah itu, nak tukar statusnya daripada Reserve Melayu kepada tanah bukan Reserve Melayu. Ini saya kira satu contoh kecuaian dan kegagalan polisi di peringkat kerajaan ini yang sangat nyata, yang sangat kita rasa tidak boleh diberikan kemaafan. Kerana kenapa boleh jadi sedemikian? Kerana kalau kita tahu tadi bahawa undang-undang enactment tanah Reserve Melayu telah memperuntukkan dua keadaan untuk menjaga tanah Reserve Melayu. Kita minta seluruh rakyat Malaysia di seluruh negara yang terlibat dengan isu-isu dan kes tanah Reserve Melayu ini membuat laporan terus kepada kita, dan kita akan buat satu klinik khas tanah Reserve Melayu, dan kita akan round di seluruh negara. Kita buat klinik, siapa ada masalah kita akan buat siasatan dan kita akan angkat perkara ini kepada tindakan-tindakan pihak-pihak yang perlu di peringkat mereka-mereka yang mempunyai kuasa. Dan bagi mereka yang tidak menjalankan kuasa, kalau kita boleh filekan ke mahkamah untuk tindakan-tindakan mahkamah, kita akan buat tindakan mahkamah. Kalau tidak boleh buat tindakan mahkamah, kita akan buat tindakan advokasi kepada seluruh rakyat supaya rakyat buat tindakan di peringkat masing-masing, sama ada sehinggalah tindakan boykot ke, tindakan apa ke, sehingga kepada tindakan besok mereka ada kuasa masa mengundi besok. Jangan pilih orang-orang yang gagal menjalankan tugas dan tanggungjawab untuk menjaga polisi-polisi yang terkait dengan menyelamatkan tanah Reserve Melayu. Mereka mesti menjalankan tugas dan tanggungjawab menyelamatkan tanah Reserve Melayu, yang sepatutnya tanah Reserve Melayu ini lebih daripada 65% dalam negara kita. 50% tu memang hak kita dah, tetapi yang lebih 50% itu mesti juga kita jaga dan kita protect supaya tanah ini kekal berdaulat, dan juga orang Melayu mempunyai kuasa kedaulatan mereka di tanah Melayu yang kita namakan Malaysia ini. Bagaimana untuk mengembalikan tanah Reserve Melayu? Ianya memerlukan keberanian. So, siapa yang berani dalam hal ini? Pertama, plan action kita daripada kalangan kita perlu mengumumkan, seperti mana Cikgu Zahir tadi sebut, kita perlu mengumumkan apa-apa cadangan dan juga tuntutan terhadap isu tanah Reserve Melayu. Tetapi kita melihat, adakah kerajaan yang memerintah ini berani untuk melakukan sesuatu, termasuklah di kalangan pegawai kerajaan, untuk mengambil balik tanah Reserve Melayu? Pada pandangan saya, kita juga kena ke arah menentukan kerajaan baru yang akan mengambil alih nanti, supaya mereka terdiri daripada kalangan yang berani untuk mengambil tindakan bagi membetulkan kedudukan tanah Reserve Melayu ini. Pertamanya untuk mengembalikan tanah-tanah
Rizal Melayu yang terlepas, di mana peruntukan undang dah jelas tanah Rizal Melayu tidak boleh dipindah milik, dan kerajaan yang berani ini perlu mengembalikan ke tanah Rizal Melayu. Kemampuan kerajaan yang ada sekarang, dan kita tidak nampaklah setakat ini, kita nampak kerajaan yang ada sekarang ini mampu melakukannya untuk membalikan tanah Rizal Melayu. Apa yang kita perhatikan, tanah Rizal Melayu semakin terhakis, semakin hilang dengan pelbagai kaedah dan tipu helah pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagaimana dengan itu, mesti ada di kalangan kita untuk mendapatkan suatu kuasa kerajaan pemerintah suatu masa nanti, walau bila sekalipun.